Zaman Nabi SAW, orang-orang yang kurang sikit harta dia kata, Rasulullah, kalau semua orang yang bersedekah dia dapat manfaat, kami yang miskin ni nak buat macam mana? Pertama, falyabtasimu sadaqah. Senyum itu sedekah. Kita jumpa orang jangan buat muka, senyum, Assalamualaikum, sedekah. Mengalihkan sesuatu di jalan yang menyebabkan boleh memberi kemudaratan pada orang lain, sedekah. Demikianlah sedekah-sedekah yang ada. Tetapi kemuncak itu adalah apabila satu orang boleh infak ataupun sedekah, itu tertinggi. Sebab apa tertinggi? Selaras dengan perintah ataupun apa yang disebut dalam Al-Quran. Apa Allah sebut dalam Al-Quran tentang sedekah? Allah tanya, kalau orang yang dah mati ni boleh dibangkitkan semula, apa yang dia akan buat? Dia akan sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, kata firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bolehlah, kalaulah boleh dibangkitkan balik, kalaulah boleh, maka akan seseorang itu bersedekah dalam hidup dia.